Ini adalah Kia Seltos generasi yang kedua. Dia cuba untuk tidak meniru jenama-jenama daripada China. Dia ada identiti yang dia yang tersendiri. Tetapi the good thing ialah dia masih lagi kekalkan batu matiah. So basically bahagian belakang luas dan juga selesa. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, bantu kalau lonceng, follow jugalah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok. Pada laju, jom kita tengok apa yang ada dekat Seltos generasi yang kedua yang mungkin orang Malaysia dah start rindu kat dia. Kalau kau ingat lagi, Malaysia pernah bawa masuk Kia Seltos generasi yang pertama, SP2. Dan yes, sekarang ni dah hampir 5 tahun, dah masuk 6 tahun dah, Kia Seltos dah ada generasi yang kedua, SP3. Dan yes, ini bukanlah di Malaysia, sebaliknya kita berada di Indonesia. Ini adalah Kia Seltos generasi yang kedua, yang mana dari segi design dia, kalau nak compare dengan Kia Seltos generasi yang pertama, totally berbeza. Satu langit, satu bumi. Yang mana dari segi design dia memang cantik. Kalau dulu Kia Seltos dia nampak macam ala-ala crossover sikit, tapi yang ini memang lawa lah. Dan yang mana yang ini design dia, kalau kita nampak kan dia ikut DNA macam like Kia EV5, Kia EV9 dan sebagainya. Tetapi yang paling penting sekali sekarang ni untuk Kia Seltos, dia dah ada dah variant NA, variant turbo dan juga variant hybrid HEV lah, yang mana untuk di pasaran Indonesia, yang jual di Indonesia cumalah versi NA sahaja. Aku garanti lah, siapa-siapa yang pernah ada Kia Seltos sebelum ini pasti akan merindui wajah yang ini. Apatah lagi yang ini jauh lagi cantik. Dan kalau ikutkan Malaysia, kita dah skip daripada generasi pertama and then terus ke generasi kedua yang ini. Sebab untuk versi facelift memang tak sempat masuk ke Malaysia. Mana untuk Kia Seltos generasi yang kedua ni, basically dia selain daripada rupa totally change, exterior, interior, dimensi pun bertambah. So dalam arti kata lain, untuk Kia Seltos generasi kedua yang ni adalah lebih panjang, lebih lebar berbanding yang lama. Aku boleh katakan Kia ni kan, walaupun dia adalah antara brand yang di ASEAN ataupun di Malaysia tidaklah begitu memberangsangkan sangat jualan dia, tetapi dari segi design dia, abang patut beri kredit. Sebab design dia tak tiru. Dia cuba untuk tidak meniru jenama-jenama daripada China. Dia ada identiti yang dia yang tersendiri, yang mana kalau kau tengok dari segi grill dia, seribib. Grill dia memang lawa gila. And then untuk bahagian bawah kita nampak kan ada ongap angin juga untuk bahagian bawah, dan termasuklah untuk lampu dia, nampak ni, look nice. Kalau kau tengok DNA mana-mana Kia EV, tak salah, Kia EV3, Kia EV4, Kia EV5, Kia EV9 dan sebagainya, design language dia memang dah begini dah sekarang ni. Dan untuk bahagian sisi, kalau kita nampak kan, untuk yang ni, ini adalah GT line tau. Macam mana kalau kau nak tahu ini adalah GT line ke tidak? Yang pertama, kau akan tengok brake caliper warna hijau. Interior pun dia ada banyak elemen hijau, yang mana untuk yang ni saiz tayar digunakan 215 55 18 inci. And kalau kau nampak rim pun, mana-mana kereta Kia pun, kereta EV pun lebih kurang macam tu juga dari segi rim dia ni. Dan untuk dari segi dimensi yang ini, panjang dia lebih kurang dalam 4430 ataupun dia adalah 115mm lebih panjang daripada sebelum ini. Wheelbase dia juga adalah 80mm lebih besar berbanding daripada sebelum ini. So kalau kita nampak kan, untuk tapi pintu ni sebenarnya dia adalah jenis yang flat dan juga dia jenis yang mechanical lah, macam flush door dekat bahagian sini. And then dekat atas juga dia ada roof rail berwarna gelap, dan I'm not sure is it roof rail ni function atau tidak dan sebagainya. Dan lebih penting adalah ini masih lagi sebuah SUV 5 tempat duduk, yang mana untuk yang ini dia bersaing terus dengan Proton X50, Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, Chery, Omoda 5 dan seangkatan dengan dia. Untuk bahagian belakang pula, depan aku ingat dah cukup geram, belakang pun boleh tahan jugalah. Kalau kau nampak belakang dia macam like one cube kat sini, tapi dipisahkan sama macam dekat bahagian depan. Dia macam like berbentuk macam C shape dekat bahagian sini lah. Dan untuk bahagian belakang macam cakap, dia tulis GT line. Dan juga untuk yang ni didatangkan dengan manual, dia bukanlah electric power boot. Untuk power boot ni I don't have a number, so basically untuk bahagian belakang ni taklah besar sangat, tapi masih lagi okey. Tetapi lebih penting lah, yang ini ada spare tayar. Macam dari segi design ni kan, cantik babe, serius cantik bagi aku.
bahagian dalam Kia Seltos ni, kalau kita nak bandingkan dengan Kia Seltos generasi pertama, memang langit dan bumi lah, berbeza total kalau ikutkan. Sebelum ni analog dan sebagainya, of course lah sekarang ni perubahan zaman dan sebagainya. So untuk yang ni kalau kita ikutkan, skrin memang jenis yang memanjang lah, 12.3 inci sistem infotainment, 12.3 inci untuk parameter. So basically sama macam EV3, EV4, EV5 dan sebagainya, skrin jenis yang memanjang. Tetapi the good thing ni lah, dia masih lagi kekalkan button-button. Ya, this is not EV this is NA 1.5 liter NA, dan semua masih lagi menggunakan button-button sepenuhnya. Ini button-button dari segi cover sistem infotainment, temperature aircon, dari segi dia punya mood aircon dan sebagainya. Dan daripada tu untuk aircon on off semua masih lagi button. It's good. And then satu lagi, kalau kau nampak sekarang ni ada 3 type C. Biasa orang bagi 2, ni dia bagi 3 type C charger. Ada wireless charging kat sini, dan juga untuk dia punya steering, bottom flat dekat bahagian bawah all masih ada button. Ada juga pedal shifter, dan juga dia punya steering adalah jenis yang teleskopik. Dan untuk bahagian dashboard dia semua adalah jenis yang hard case, kecuali untuk bahagian tepi soft. Tapi everything kat sini semua masih lagi menggunakan jenis hard case kat sini. Gear dia masih lagi besar lah, gear yang agak besar juga. Dan juga of course dia ada 360 camera, tapi 360 camera dia susah sikit nak lawan dengan China brand dan sebagainya lah. Dan untuk drive mode yang ni, dia ada 3 drive mode. Dia ada eco, dia ada normal, dan juga dia ada sport mode. Tetapi untuk traction mode ni, dia ada snow, mud dan juga sand. So basically yang boleh guna pun, kalau dekat sini pun cuma mud dan juga sand sajalah. And then seat all the leather. And kalau kita nampak ada badge GT line kat sini, body kit dan sebagainya. Dia berbeza dengan GT dan juga GT lain. Kalau GT dipenuhi dengan warna hijau, brake caliper warna hijau, seat belt warna hijau, ada center marking warna hijau dan sebagainya. Tetapi untuk GT lain lebih kepada body kit sahaja kat sini. Okey lah, ada center armrest, ada 12 volt charger, dan juga is a electric seat, and ada ventilation seat sekali yang ni. So kalau nak compare lama, of course yang ni jauh lagi better lah. Untuk bahagian belakang, ketinggian abang 171 cm. Kalau kau nampak ruangan kepala ada sikit, tetapi yang ini dia ada sunroof basically yang boleh dibuka. So kalau buka, of course ruangan kepala lebih better. And kalau nampak kelegaan kaki masih okey. It's ngam ho. Ketinggian abang ni memang dia fully support kat sini lah. Dan juga untuk bahagian belakang ni okey, lay down pun masih lagi boleh diterima. And ada center armrest, combination seat kalau kau nampak kan, is a two tone color, putih dan juga warna gelap. Ada rear aircon which is good, dan juga ada juga rear charger. Kia ni memang popular. Kia, Hyundai memang dia suka letak charging port dia berada kat sini. Bagi aku bagus, sebab kalau kat bawah dia genah sangat, kalau kat sini memang ngam-ngam. It's very practical. Apa yang dia cuba lakukan memang ada fungsi dia yang tersendiri. So basically bahagian belakang luas dan juga selesa yang So untuk powertrain pula, so basically Kia Seltos ni dia ada beberapa powertrain lah. Dia ada 1.5 NA, dia ada 1.6 liter turbo, dan juga dia ada juga versi hybrid. Tetapi untuk pasaran Indonesia, dia orang cuba masuk yang versi 1.5 liter NA Smart Stream engine saja, 115 PS, 144 Nm torque. Kotak gear adalah kotak gear IVT, which is a CVT gearbox lah. Dan of course yang ini adalah versi front wheel drive. Dan lebih penting lah dari segi harga dia. Berapa pula harga jual dekat Indonesia? So basically dekat Indonesia dia ada 3 pilihan spek lah. So kalau ikutkan dekat Indonesia, harga dia start jual daripada 449 juta sampai 549 juta, which is 111,000 sampailah 140, hampir 150,000 ringgit kalau kita nak convertkan direct. Which kalau kita tengok balik Kia Seltos generasi pertama, harga dia lingkungan begitu. Tak salah abang masa itu, harga dia start jual 115,000 sampailah 130 ke 140,000 lebih kurang macam tu. Dan sekarang ni kenapa Kia Malaysia tak mau masuk? Yes, ada kemungkinan besar in term dari segi harga lah. Harga yang mungkin kalau bawa masuk pun secara CBU, mungkin dia tak boleh nak compete dengan pesaing yang sedia ada. Kalau ikutkan kolam untuk sebuah SUV segmen B, dia SUV segmen B tau. Tapi kalau tengok dari segi size, dia hampir-hampir dah nak masuk SUV segmen C. Dalam kolam ini memang dah banyak dah player-player yang sedia ada. Mungkin dia rasakan dia tak nak masuk dah kolam ni sebab dia dah terlampau banyak. Dan pada masa sebanyak macam cakap lah, kalau buat masuk, kalau harga dia boleh jual macam tu, masih lagi okey, masih lagi boleh compete dengan pesaing-pesaing yang sedia ada. Tetapi kalau harga tu dah lebih beyond jauh daripada situ, itulah yang menjadi masalah. Yalah, anyway, kita jual kereta because nak untung, itu je. Kita nak profit. Kalau jual kereta tapi tak boleh jual, what the point kan? I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasa, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, bantulah kita subscribe, bantulah kita tekan lonceng. Jangan lupa follow juga segala social media kita, Facebook, IG, TikTok, Panaju. Kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.